Dalam keluarga. Saya anak keempat dari 5 beradik. Ada keempat. Laki berapa orang, perempuan berapa orang? Laki 4, perempuan seorang. Yang perempuan sulung. Yang handsome seorang. Betul. Ni malam raya. Lupa hari ni malam raya haji punya. Adik-adik balik semua bang. Raya haji biasanya tak ada semua balik. Mana yang dekat je lah. Macam abang nombor 2 saya memang dekat je. Dia dekat-dekat dengan rumah mak, tak jauh lah 10 minit je. Adik saya memang dengan mak, saya juga. Kakak saya pun tak jauh. Dia Selayang je macam tu. Abang yang jauh sikit, abang saya yang sulung lah, dia di Batu Pahat. Johor. Dia dari kira macam orang Jawa, consider Jawa lah. Sana memang Jawa semua. Jadi semua malam ni abang on the way datang sini semua dah dekat rumah lah, masak ketupat ke apa semua. Biasa masak ketupat orang lain pun ni juga. Ni balik terus pergi masak ketupat dah ni. Tapi raya haji biasanya tak ada sangat pun. Saya even raya puasa pun, ketupat-ketupat biasa orang bagi. Saya lagi prefer buat macam nasi lemak ke. Itu breakfast. Ya, pasal bila hari raya semua orang akan buat rendang. Betul. Sebab kelainan. Dia akan jadi macam dah mak start lah benda yang sama kan. Jadi bila benda tu ada benda lain, even saya buat Maggi goreng pun, orang akan berebut kat Maggi goreng. Okey. Dia lain sikit lah juadah dia kan. Yelah pagi raya Maggi Saya goreng. ada target customer saya. Itu bukan customer, itu tetamu datang rumah. Kadang-kadang saya bagi QR, so dia bayar. Bang, so pendidikan awal di Kuala Kubu Baru lah. Betul, di Kuala Kubu Baru. Sekolah apa daripada sana? Tadika di Kuala Kubu Baru. Yang menarik, Kuala Kubu Baru ada 3 sekolah menengah. Okey. Dari 3 sekolah tu saya masuk.